Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak buat video review lagi. Korang nak tahu tak hari ni aku nak review apa? Sebelum korang tahu, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Ni aku nak review makanan potato chips Jack and Jill. Korang nampak perisa barbecue. Sebelum aku nak buka, korang jangan lupa like video ni dulu. Jom kita buka potato chips ni. Macam ni keropok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan. Bismillah. Untuk korang aku habiskan. Korang nampak kan? Aku dah habis makan keropok tu tadi. Aku rate dalam 3/10. Aku tak suka sangat keropok potato chips. Korang pernah rasa tak potato chips tu? Cuba komen kat bawah. Kalau korang pernah rasa, komen lah korang rate berapa kan. Macam sama dengan aku ataupun korang minat ke, favourite ke, tak kisahlah kan. Ni aku rate jujur. Bagi aku rasa dia rasa barbecue. Dia tak pedas pun. Dia just biasa-biasa je. Saja aku buat video review untuk hari ni. Kita jumpa pada hari seterusnya pula.